tak? Boleh ikan, lepas tu kita lepas mulai ikan tu, akan dikira ikan tu tak? Kita memang nak buat nyanyi ke dia ke kita nak ngai ikan besar? Tapi sebenarnya kita nak pergi, target kita nak pergi ikan besar. Lepas tu kita belikan cek, kita mengubah mula. Oh, boleh. Ya tak bolehnya saja nak buat nyanyi ke ikan. Kalau di barat, ikan yang diperolehi oleh nelayan disuruh buang balik ke laut jika kecil, supaya kelangsungan ikan itu untuk nelayan kutip pada masa hadapan berterusan. Malaysia tak buat lagu tu. Kita habis ambil ngetuk nenek kapur-kapur ikan ambil belaka. Sebab tu kita makin kaak rezeki makin payah. Nampak? Kerana kita merosakkan alam itu sendiri. Dengan tangan-tangan kita. Lapornya nak ke piti habis benda kau habis. Nampak? Ni ikan gerong sosok ni penuh. Buat benda buat kepuk. Anak gerong padahal lepaslah. Dia akan jadi 6 kilo 7 kilo sekor. Orang putih besar mana kapal pun naik ke atas, dia akan ukur kurang pada sekaki. Contohnya ikan tergigi katakan, kurang pada sekaki atau kurang pada sekilo, dia masuk sendiri dalam laut. Action dia buang diri, jadi hidup semula. Nampak? Macam kita bukan kata ikan bubur orang kita kau habis. Nampak tak? Jadi dah aku kaya sudah, orang lain mampu peduli, tak ada peduli 7 keturunan. Betul tak? Jadi Allah pun payahkan rezeki kita pada zaman sekarang. Seluruh dunia haram habis dah benda-benda yang merosakkan tanaman, benda-benda tak. Satu karang laut, Malaysia masih membenarkan. Tak pukak-pukak yang merosakkan kehidupan alam laut. Jadi tak ada benda ikan, tak nak telur, penyu tombol lari habis tau. Tinggal atas belakang budak-budak set razek penyu.